Aku lagi malu dengan kau, Ahmad. Macam-macam dah Allah bagi ujian dekat aku. Tapi kau lagi kuat semangat daripada aku. Kau lagi yakin dengan rezeki Allah. Kau juga harap sepenuhnya pada Allah. Syukur kau tinggi. Aku pula masih lagi boleh menangis dengan perkara-perkara dunia yang aku tak dapat. Tapi kau tak pernah menangis. Aku mungkin pandai bercakap soal agama, tapi aku tak pandai mengamalkannya. Seperti mana aku kelihatan jago berbicara. Anak rusa turun ke payah, singgah minum di tepi titi. Kalau ilmu dijadikan budaya, minda berkembang, akhlak terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Alisa Widiat binti Muhammad Wafid. Saya merupakan salah seorang pelajar tingkatan 3 di Ma'had Tafiz Darul Ulum Al-Basriyah dengan kod CFT 4002. Saya memegang jawatan sebagai pengawas pusat sumber dan Ketua Biro Keselamatan Asrama. Saya juga pernah menyertai pertandingan Mimbar Da'i di peringkat sekolah dengan pencapaian tempat ketiga. Di dalam video ini, saya akan menceritakan tentang satu buku yang telah menarik perhatian saya untuk membaca. Tajuk buku ini ialah Arkitek Jalanan yang merupakan buku terlaris di pasaran Malaysia. Buku ini diterbitkan pada November 2019 oleh Imam Publication Sendirian Berhad. Buku berkategori novel ini juga mempunyai 352 halaman bercetak yang merangkumi 22 bab. Novel ini boleh didapati di semua cawangan SMO Bookstores atau kedai buku popular dengan harga RM30 Malaysia di Semenanjung Malaysia dan RM33 Malaysia di Sabah dan Sarawak. Tema novel ini yang telah menarik perhatian saya untuk membaca ialah nilai persahabatan dan juga usaha untuk bangkit ketika jatuh. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Buku dibaca, ilmu disayang. Mari bersama hayati cerita ini. Jalan cerita ini dimulakan dengan kisah Temen yang sedang menyambung pengajiannya di London bersama sahabatnya Ahmad. Temen mempunyai kelebihan dalam melukis pelan menggunakan tangan, manakala Ahmad pula ialah seorang yang berani untuk bercakap di hadapan orang ramai. Temen juga merupakan seorang yang sentiasa menasihati kawannya itu. Begitu juga sebaliknya. Temen ada kalanya berputus asa apabila diuji, namun Ahmad tidak lupa untuk menasihati dan memberi semangat kepada sahabatnya itu. Mereka belajar dalam bidang yang sama serta tinggal di bilik yang sama. Mereka juga turut diberikan tugasan yang sangat banyak dan perlu menyiapkan untuk dihantar seminggu selepas cuti musim bunga. Semasa menyiapkan kerja khusus tersebut, Temen mula menulis satu buku pertamanya yang bertajuk Pelukis Jalanan. Pada satu ketika, Temen berasa penulisannya itu hanya membuang masa dan dia perlu fokus sepenuhnya kepada pelajaran. Ahmad yang mengetahui hal tersebut telah bertanya kepada Temen tentang perkembangan bukunya. Ahmad juga turut memberi kata-kata semangat agar Temen menyambung semula penulisannya dan tidak berputus asa. Selepas 3 bulan berada di pasaran Malaysia, buku Pelukis Jalanan menjadi salah satu buku terlaris dari saat itu hingga ke hari ini. Di tengah kegembiraan itu, Temen sekali lagi diuji apabila komputer ribanya rosak akibat kecuaiannya sendiri. Namun, Temen tidak berputus asa, lalu membeli kertas bersaiz A0 untuk melukis secara manual. Dengan masa hanya berbaki 5 hari, Temen perlu menyiapkan semula kerja khusus itu kerana komputer ribanya tidak dapat dihidupkan. Akhirnya, hasil kerja khusus Temen dan Ahmad
telah berjaya mendapat 10 antara yang terbaik meskipun Demi kurang gemar menulis. Demi menerbitkan buku ini adalah untuk berkongsi ilmu serta memberi manfaat kepada semua pelajar universiti di luar sana. Deras air di muara sungai singgah berteduh di pohon cemara. Walaupun jatuh, janganlah lalai. Bangkitlah semula menggapai cita. Pengajaran yang saya dapati daripada buku ini bahawa putus asa bukanlah pilihan. Bangkitlah semula kerana setiap ujian yang menimpa kita itu adalah untuk warna dalam lukisan kehidupan. Saya sangat tertarik dengan penulisan buku ini kerana bahasanya yang santun dan tidak terlalu formal untuk dibaca, menjadikannya sangat selesa untuk dibaca. Penerbit buku ini juga telah berjaya menyampaikan satu mesej yang mendalam agar kita sentiasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kita hanya mampu merancang, namun Allah yang menentukan segalanya. Saya amat berbesar hati kerana anda sudi mendengar perkongsian saya tentang buku ini. Jika anda sedang mencari inspirasi tentang usaha dalam membawa kepada kejayaan, saya amat menyarankan anda untuk membaca naskah ini. Mohon maaf sekiranya terdapat salah bicara dalam perkongsian saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.